Alright guys, kita ada Carezria Pioneer DEH5500. Yang ni ada Bluetooth Bluetooth, USB, AUX dengan CD lah. Okay, kita try masuk CD dulu. Yang ni ada mix track. Okay, CD on. Pause. Next. Oh, ada mikrofon mic volume. Back. Audio setting. Crossover lagi. Ni macam time element. Okay, ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lampu guys. Ni scan dia auto lah. Semua korang boleh ubah dekat sini punya lampu dengan sini punya lampu display. Key color dengan display color boleh ubah-ubah. Ini agak meriah sikit guys. Right. Sistem. Yes, kita try USB. Okay, USB on. Okey. Ni ke dalam sikit je ni. Kena tekan dalam. Okey, USB cantik. CD cantik. Okey guys. Semua cantik. Okey, USB, CD, Bluetooth mesti boleh pakai punya lah. So, mana berminat boleh roger guys. CD, Bluetooth, AUX, USB. Okay, kita tengok belakang ni pula. Okay, belakang dia boleh masuk amplifier. So ni dia ada marking semua wire dia. Untuk speaker belakang, speaker depan, okay, semua ada marking. Alright. Okay.